dan selamat sejahtera. So hari ini dekat sekolah SMK Datuk Kamaruddin berlakunya watikah pelantikan. Jadi dengan kita hari ini kita ada ketua pengawas. So sila perkenalkan diri. Hai semua, nama saya Muhammad Syahid Amin Libir Rasdi dari kelas 5 STEM A. Dan jawatan yang saya pegang dekat sekolah ni ialah ketua pengawas sekolah. Okay, so apa perasaan awak dapat sijil hari ini? Perasaan saya berbelah bahagi sebenarnya. Yang pertama, saya rasa amat bersyukur sebab jawatan ni tak semua orang dipilih untuk menjadi ketua pengawas. Dan yang kedua, saya rasa bahagia sebab yelah nak buat macam mana dapat jawatan. Jadi kita mestilah bahagia, lumrah manusia kan. Apakah harapan anda menjadi ketua pengawas pada masa akan datang? Masa akan datang, harapan saya ialah kalau dari diri sendiri, saya harap saya dapat sesuaikan diri dengan ekspektasi pihak sekolah. Dan kalau dari segi sekolah sendiri, saya harap murid-murid kat sekolah ni dapat menggalas tanggungjawab bersama dengan kami pihak barisan kepimpinan, terutamanya pihak pengawas sekolah. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih.